Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk hidup dalam iman dan Islam. Insya-Allah. Pada hari ini, ana Kuhawa binti Abdul Hamid akan menyempurnakan taklifan yang telah diberikan oleh Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar berkenaan dengan tajuk Al-Khafifiyah, Kitab Kashful Mahjub Al-Hijwiri jilid yang kedua, pada muka surat 488. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, Kitab Kashful Mahjub ini telah diterjemahkan di dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hadirin hadirat sekalian, bolehlah untuk merujuk kitab Kashful Mahjub Al-Hijwi ini yang diterjemahkan di dalam bahasa Melayu oleh Khazanah Ilmu Islam terbitan Mizan pada muka surat 224 sehingga 228 berkenaan dengan tajuk Al-Khafifiyah pada kali ini. Hadirin hadirat sekalian, sebelum meneruskan perbincangan atau perkongsian pada kali ini, saya meminta maaf sekiranya terdapat kekhilafan atau kesalahan yang sengaja atau yang tidak disengajakan sepanjang perbincangan pada kali ini. Sebelum kita meneruskan perbincangan lebih lanjut tentang Al-Khafifiyah, boleh kiranya kita terlebih dahulu menyingkap atau mengetahui siapakah Al-Khafifiyah. Al-Khafifiyah merupakan pengikut kepada Aba Abdullah bin Muhammad bin Al-Khafif. Abu Abdullah Muhammad bin Al-Khafif dari Shiraz merupakan seorang ahli sufi terkemuka pada zamannya dan pengarang pelbagai risalah terkenal berkenaan dengan tasawuf. Beliau merupakan seorang yang zuhud, mempunyai ilmu yang tinggi serta tidak menurut hawa nafsunya, mempunyai pengaruh rohani yang besar. Beliau pernah, untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, beliau pernah berkahwin sebanyak 400 kali. Difahamkan beliau merupakan berketurunan raja. Ada fakta menyatakan bahawa sesudah beliau bertaubat, rakyat Shiraz sangat memuliakannya dan puteri-puteri para raja dan bangsawan ingin menikahinya demi mendapatkan barakah. Untuk memenuhi hasrat mereka, lalu Al-Khafifiyah ini, Abu Abdullah Muhammad ini telah mengahwini mereka untuk memenuhi hasrat mereka. Namun begitu, perkahwinan mereka perkahwinan mereka bukanlah untuk memenuhi syahwat, sebaliknya untuk memenuhi hasrat mereka. Lalu Abu Abdullah telah menceraikan mereka tanpa bersama mereka. Ketika umurnya 40 tahun, Abang Abdullah ini pernah berkahwin 2 atau 3 orang isteri, namun mempunyai 2 orang atau 3 isteri tetap, namun bukanlah pada masa yang sama. Untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, salah seorang daripada mereka adalah merupakan puteri seorang wazir yang hidup bersama Syekh ini selama 40 tahun. Diriwayatkan, aku mendengar daripada Abu Hasan Ali bin Bakran dari Shiraz bahawa suatu hari
Beberapa orang isterinya berkumpul bersama-sama dan masing-masing menceritakan sesuatu mengenai Khafif. Mereka semua sepakat mengatakan, mereka menguatkan kata satu sama lain bahawa dalam hidup mereka belum pernah mereka melihat atau merasakan pelakuan yang sedemikian lembut penuh kasih sayang. Sampai saat itu, setiap orang di antara mereka yakin bahawa Puteri Wazir ini dilakukan secara istimewa. Namun begitu, perasaan sangsi wujud dia dalam hati isteri-isteri kepada Al-Khafif ini. Maka mereka telah menghantar 2 orang kepada Puteri Wazir ini untuk menanyakan apa yang paling dicintai oleh Syekh. Dia menjawab, ketika Syekh mengakhiriku dan aku diberitahu bahawa dia akan mengunjungiku pada malam itu, Puteri Wazir ini telah menyediakan santapan yang lazat serta menghiaskan dirinya seelok-eloknya. Ketika Syekh ini datang dan makanan tersaji yang telah disajikan, Syekh ini telah memanggil Puteri Wazir dan memandang sesaat, pertama kepadaku dan kemudiannya kepada makanan. Lalu ia memegangku dan memasuknya ke dalam baju. Sampai terdapat di badan Syekh ini 15 utas tali. Dia berkata, ini bermaksud Syekh ni dah berkata kepada Puteri Wazir, bertanyalah kepadaku apakah ini semua. Maka Puteri Wazir itu pun bertanya, apakah ini semua? Lalu Syekh Al-Khafif ini berjawab, tali-tali ini dibuat dari duka cita keberkap pantangnya Syekh terhadap wajah dan makanan-makanan seperti yang telah dihidangkan. Lalu Puteri Wazir ini tidak berkata apa-apa lagi dan hanya pergi begitu saja. Itulah hubungan keakraban di antara Puteri Wazir dengan Syekh ini. Faedah di sini menunjukkan bahawa sifat Syekh ini bukanlah untuk menunjukkan perkahwinan itu atas dasar mengikut nafsu. Sebaliknya hanya untuk memenuhi permintaan daripada orang ramai. Yang keduanya, Syekh ini sangat menjaga nafsunya serta bermujahadah nafs. Baiklah, dalam doktrin dalam tasawuf ini yang ingin dibincangkan iaitu berkenaan dengan al-ghaibah wal hudur. Apakah yang dimaksudkan dengan al-hudur wal ghaibah? Baiklah, kita lihat. Al-hudur wal ghaibah. Al-hudur ini adalah hadir, dan al-ghaibah ini bermaksud ketidakhadiran. Istilah-istilah ini pada lafaznya berbeza, namun pada maksud istilahnya oleh ahli sufi adalah sama, yakni hadir dan kehadiran hati dan ketidakhadiran hati merupakan saling berkait antara satu sama lain. Kehadiran adalah kehadiran hati sebagai bukti kepercayaan intuitif, iaitu yakin. Perasaan yakin yang wujud di dalam hati bahawa tiada lain yang mengatasinya. Sebagai contoh, seseorang itu yakin bahawa Allah itu wujud. Lalu dengan perasaan yakin itu beliau mentaati perintah Allah, sedangkan pada hakikatnya beliau tidak nampak atau mendengar kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala secara zahirnya. Sebagai contoh lain, seorang ini telah solat. Perasaan yakin yang wujud di dalam hatinya bahawa Allah itu wujud menyebabkan beliau solat
kerana mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak menghiraukan kehadiran orang lain. Kehadiran di dalam hatinya hanya Allah SWT menyebabkan timbulnya rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh lain, seorang ibu berasa yakin apabila anaknya lapar apabila ia mendengar anaknya menangis. Lalu beliau membuat susu dan memberi bayi tersebut makan. Perasaan yakin yang wujud di dalam hati menyebabkan ketidakhadiran hal-hal yang lain di sekelilingnya. Maksudnya, beliau tidak menghiraukan perkara lain, hanya memikirkan bahawa anaknya itu menangis dan inginkan susu disebabkan perasaan yakin bahawa anaknya itu memerlukan susu. Al-ghaibah pula merupakan ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini wujud di dalam hati juga tanpa kebenaran. Merasakan Allah secara yakin sehingga tidak sedarkan diri sendiri. Tanda-tandanya kita lihat bagaimana tanda-tandanya, iaitu antaranya ialah hilang tumpuan nyata hatinya terhadap dirinya dan asyik dengan mencari tauhid yang islami. Rasa hadir dengan kebenaran al-ghaibah dalam diri. Pada ketika itu di dalam hatinya ada Allah. Apabila tarikan rasa perasaan kasih sayang pada Allah dalam hati menuntut, terjadinya al-ghaibah, sama seperti al-hudur, hilang itu dalam diri. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, kita lihat bagaimana perbincangan al-ghaibah wal hudur. Ada sebahagian golongan ulama atau yang mengutamakan al-hudur ke atas al-ghaibah, dan sebahagian lagi mengutamakan al-ghaibah ke atas al-hudur. Golongan ulama yang mengutamakan al-ghaibah ke atas al-hudur ialah Ibnu Atha, Husain bin al-Mansur, Abu Bakar, Madha bin Husain, Abu Hamzah al-Baghdadi, Samyun dan Jami'ah min al-Araqi. Manakala ulama yang mengutamakan al-hudur ke atas al-ghaibah adalah Al-Harith al-Muhasibi, Junaid, Sahal bin Abdullah, Abu Hafs al-Haddad, Abu Muhammad al-Jariri al-Hasr, Muhammad bin Khafif as-Sah, Hamdun al-Khassar. Terusnya kita lihat bagaimana perbincangan ini diteruskan. Sebagai contoh, yang dikatakan al-ghaibah, kepentingan al-ghaibah al-hudur ini sangat penting. Keterikatan antara al-hudur wal ghaibah ini memerlukan antara satu sama lain. Suka untuk saya bincangkan di sini iaitu sebuah cerita berkenaan dengan kehadiran dan ketidakhadiran. Ketidakhadiran lebih disertai daripada kehadiran oleh Ibnu Atha, Al-Husain bin Mansur, Abu Bakar Al-Shibli, Bundar bin Abu Hamzah dan Baghdadi yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Ada kisah terkenal bahawa seorang murid Zinun pergi mengunjungi Abu Yazid. Ketika itu ia mendekati ruang dengan Abu Yazid dan mengetuk pintunya. Abu Yazid mengatakan, "Siapakah engkau dan engkau ingin bertemu siapa?" Lalu dia menjawab, "Abu Yazid." Abu Yazid pun mengatakan, "Siapakah Abu Yazid dan di manakah ia? Dan sepertikah apa ia?" "Aku sudah lama mencari Abu Yazid, tetapi aku belum menemukannya." Ketika sang murid kembali kepada Zinun dan mengatakan apa yang sudah berlangsung, Zinun mengatakan, "Saudaraku Abu Yazid telah hilang bersama orang-orang yang hilang dalam perang." Seseorang mendatangi Junaid dan mengatakan, "Hadirlah bersamaku sesaat, aku bisa